Macam ada sesuatu yang sengaja pilih aku. Tapi kan korang, masa tu aku masih tak faham lagi tau. Aku ingat itu cuma gangguan biasa. Sampailah masuk ke malam kedua. Bila suara tu datang balik, part ni kali ni bukan sekadar menyanyi. Dia bukan sekadar menyanyi tau. Yang malam kedua ni, dia mula panggil. Assalamualaikum and hello guys, welcome back to show my channel. Subscribe. Macam mana korang dah tengok tak video kisah Senandung Syaitan yang sebelum ni? Kalau korang belum tengok, korang boleh tengok episod yang pertama. So, pada video kali ni, Mai akan buat kisah seram Senandung Syaitan episod 2 yang bertajuk Dia Mula Mendekat. Mesti korang curious. Mesti korang suspend kan? Suspend apa pula? Mesti korang tertanya kan apa lagi yang berlaku pada episod yang kedua ni. So, sebelum tu, pada korang yang belum subscribe channel Mai, korang boleh tekan butang subscribe di bawah supaya korang tak tertinggal kisah-kisah seram yang akan Mai share selepas ini. So, tanpa melengahkan masa lagi, let's get started. Okay guys. Mai, lepas pada malam pertama tu, aku ingat semuanya akan berhenti. Aku bangun pagi tu dengan badan yang rasa berat sangat. Mata aku sembab, kepala aku sakit. Tapi yang paling aku tak boleh hilangkan, lagu tu. Lagu tu masih terngiang-ngiang lagi dalam kepala aku. Walaupun matahari dah naik, burung dah bunyi dekat luar, suasana pagi tu terang, aku tetap rasa macam masih terperangkap lagi dalam malam semalam. Rumah tu Mai, tiba-tiba rasa lain. Dia rasa macam sempit, lembab. Macam udara dalam tu tak bergerak langsung. Aku duduk dekat ruang tamu sorang-sorang, cuba untuk tenangkan diri aku. Tapi setiap kali aku diam, aku rasa macam ada sesuatu yang tengah perhati aku. Kadang-kadang aku dengar bunyi tapak kaki seseorang. Dia macam perlahan berjalan dekat tingkat atas. Padahal Mai, dalam rumah tu aku seorang je tau. Bunyi lantai kayu tu jelas sangat-sangat. Aku tak pandai nak describe macam mana bunyi kita pijak lantai kayu tu. Macam ada orang tengah jalan perlahan-lahan. Aku cuba buat tak tahu. Aku cuba pujuk diri aku. Alah, kayu lama. Biasalah berbunyi, kata aku dalam hati. Tapi aku tahu yang bunyi tu bukan bunyi biasa. Petang tu, aku ingat nak keluar kejap. Aku nak hirup udara luar. Tapi masa aku berdiri dekat tingkap tu, aku dengar lagi suara tu. Kali ni bukan malam. Dia berani bunyi pada siang hari pula. Aku terus kaku time tu. Aku macam, perlahan-lahan suara tu datang balik. Tapi lirik dia dah lain tau. Yang lebih peliknya pula, dia macam lebih menggoda. Bunyi dia macam tak logik kalau korang dengar bunyi dia macam menggoda. Tapi itulah realiti dia. Mai, masa tu aku rasa lagu tu macam bukan sekadar lagu tau.
macam dia tengah ajak aku ni, macam dia macam menarik aura, dia macam menarik energi aku. Aku pandang luar. Pokok senar luar tu bergerak lagi. Bergerak. Daun-daun dia bergetar perlahan. Padahal langsung tak ada angin. Dan masa tu aku nampak dia macam sekejap je tau. Tapi jelas lah ada seorang perempuan berdiri bawah pokok tu. Tudung dia labuh. Dia bukan macam pakai tudung macam ni lah. Dia macam selendang. Dan rambut panjang dia jatuh ke depan. Dia pandang tepat ke arah rumah aku. Tapi muka dia bukan macam dalam mimpi aku yang sebelum ni lah. Dia macam tak senyum. Mata dia redup je. Macam tengah sedih. Macam dia macam nak cakap sesuatu. Tapi kita tak tahu apa benda dia nak cakap. So time tu aku terkedu lah. Aku terkedu, tak bergerak langsung. Dan dalam beberapa saat, dengan sekelip mata je dia hilang. Dia macam asap tau. Macam tu. Macam lenyap dalam udara. Nak dipendekkan cerita, malam tu pula aku dah bersedia sikit. So aku dah tahu benda tu akan datang balik. Tapi aku tetap tak kuat. Bila jam menunjukkan hampir pukul 2 pagi, suara tu datang lagi. Suara tu datang lagi dan kali ni bukan sekadar nyanyian. Bunyi nyanyian tu dengan alunan tangisan. Dia macam bunyi tangisan tu sayu sangat. Buatkan hati kita ni pilu. Bunyi itu tadi bercampur dengan gelak tawa. Suara silap gantilah. Ada suara perempuan, ada suara lelaki. So time tu aku duduk atas katil. Aku bacalah doa apa yang aku ingat dalam kepala aku. Aku baca. Tapi suara aku ni tenggelam tau. Suara aku tenggelam. Macam doa aku ni tak sampai pun ke mana-mana. Suhu bilik aku pula tiba-tiba jadi sejuk. Sejuk yang tak normal orang cakap. Dan dari celah dinding pula, aku nampak sesuatu. Ada bayangan hitam. Mula-mula satu tau. Mula-mula bayangan hitam tu satu. Lepas tu dua. Lepas tu pula ada ramai bayangan hitam dekat celah dinding tu. Korang bayangkan. Dia orang macam berkumpul tau. Makin dekat, makin rapat, makin dekat dengan aku. Time tu aku pejam mata kuat-kuat. Tapi bila aku tertidur, benda tu masuk mimpi aku lagi. Dan dalam mimpi tu Mai, aku berada dekat tengah-tengah hutan. Ada pokok senar tinggi. Dalam mimpi tu ada pokok senar tinggi, hitam dan mengelilingi aku. Tanah dia tu lembap dan kabut tebal mula muncul. Tiba-tiba kaki aku ni rasa berat. Aku pandang bawah. Bila aku pandang bawah, keliling aku ni ada orang. Orang tu perempuan bertudung dan ada lelaki tua. Semua tengah berpegang tangan. Pegang tangan macam ni lah. Dan diorang buat satu bulatan. Which is aku dekat tengah-tengah tu lah. Diorang tengah buat bulatan. Diorang tengah menari perlahan-lahan. Diorang pusing. Diorang pusing aku. Dan diorang tak berhenti. Di tengah-tengah bulatan tu ada satu tempayan lama. Tepi dia pecah. Tempayan tu tepi dia pecah. Dalam tu aku tengok ada air hitam.
pekat sangat. Dan dia macam bukan macam air. Time tu aku dah panik, aku tak tahu nak buat apa. Aku jerit sekuat-kuat hati aku. Tapi time tu suara aku ni tak keluar. Tiba-tiba dari dalam tempayan tu keluarlah tangan ni. Keluarlah tangan hitam panjang, jari dia cengkam udara. Dan benda tu, jari tu tadi macam nak capai aku. Dan masa tu semua suara datang serentak. Ada suara perempuan menyanyi, lelaki mengaji, budak kecil ketawa. Semua bercampur dalam kepala aku waktu tu. Mai, aku rasa macam aku ni hampir nak ikut. Macam aku penat. Macam aku nak lepaskan semuanya. Aku terjaga dan dengan badan aku yang menggeletar, dan time tu peluh sejuk aku ni keluarlah. Nafas aku laju time tu. Tapi yang buat aku terus kaku, bau dalam bilik tu. Bau kapur barus campur kemenyan. Bau dia kuat gila. Dan bila aku pandang hujung katil aku tu, aku nampak sesuatu, iaitu tapak kaki. Ada tapak kaki kecil, basah macam berlumpur dekat lantai bilik aku. Padahal aku tak keluar langsung pada malam tu. Dan sejak malam tu, Mai, hidup aku berubah. Setiap malam aku mimpi benda yang sama. Dan setiap pagi aku bangun dengan kesan. Kadang ada cala dekat tangan aku, kadang lebam dekat kaki aku. Macam ada benda yang sentuh aku masa aku tidur. Aku cubalah cari bantuan lain kan. Aku cuba ikhtiar. Aku pergi jumpa ustaz dekat surau. Dia cuma bagi air penawar. Aku minum dan aku guna, tapi tak ada perubahan. Suara tu tetap datang. Walau macam mana pun aku buat, suara tu tetap datang. Kadang lembut, kadang menjerit, kadang ketawa kuat, dan satu benda yang dia selalu ulang-ulang. Mai, masa tu aku dah mula takut betul. Sebab benda ni macam dah lekat dengan aku. Sampailah ada satu malam ni, aku buat keputusan yang gila. Aku keluar rumah, seorang diri. Aku jalan ke arah pokok senar tu. Time tu bulan sama-sama je malam tu. Dengan tanah lembap, udara berat, dan bila aku sampai dekat bawah pokok tu, aku nampak dia lagi. Perempuan yang bertudung tu lah. Kali ni jelas. Muka dia pucat. Mata dia pula berair. Dia pandang je aku. Dan dia cakap perlahan, "Aina, jangan dengar." Suara dia bergetar tau. "Jangan ikut suara mereka." Aku time tu nak tanya macam-macam tau. Tapi dia sambung dulu. "Patahkan sebelum terlambat." Dan sebelum aku sempat buat apa-apa, dia terus hilang. Dia hilang macam ditelan angin. Aku baru nak cakap, nak tanyalah. Tapi terus hilang. Mai, time tu aku berdiri sorang-sorang dekat bawah pokok tu. Jantung aku laju gila. Kepala aku ni penuh dengan soalan-soalan yang aku nak tanya. Siapa perempuan tu? Apa maksud dia? Dan apa benda sinambungan yang dia cakap tu? Dan kenapa? Semua benda ni macam berkait dengan aku. Dan malam tu aku balik bilik. Aku duduk atas katil aku. Aku doa sambil menangis. Aku minta semua ni berhenti. Ya Allah, tolonglah ya Allah. Aku dah tak tahan ya Allah. Tolonglah ya Allah. Aku berdoa macam tu lah. Aku minta aku dilepaskan dari semua benda yang terjadi ni.
Tapi dalam hati aku tahu satu benda. Ini belum habis. Mai, sekarang aku dah faham sikit. Benda tu bukan sekadar ganggu aku. Dia tengah cuba jadikan aku ni sebahagian dari mereka. Dan aku takut tau. Aku mungkin dah terlambat. So itu saja kisah Senandung Syaitan yang bertajuk Dia Mula Mendekat episod 2. Okay, kita jumpa di next video pula pada episod 3. Tapi tadi awal-awal aku ingat nak sambung lah episod 3. Tapi aku rasa aku kena buat satu lagi video untuk episod 3 dan episod terakhir sekaligus lah. Sebab episod 3 ataupun episod terakhir ni agak pendek. So aku gabungkan dua episod tu. So sampai jumpa di next video. Thank you pada yang dah tengok video ni sampai habis. Pada korang yang belum subscribe channel Mai, korang boleh tekan butang subscribe di bawah supaya korang tak tertinggal kisah-kisah seram yang akan Mai share selepas ini. So bye bye. Assalamualaikum.